Macam mana kalau korang ada kepala palsu dekat belakang kepala korang? Wow, saya bukan nak cakap berkenaan dengan ciri yang ada pada manusia, tapi acak-acakan tentang ciri kepala palsu yang terdapat pada sejenis kupu-kupu. Ciri yang kita nak bincang ni terdapat pada kupu-kupu daripada keluarga Lycaenidae. Kalau kita boleh tengok dekat sini, ada bentuk seakan-akan kepala dekat belakang sayap kupu-kupu daripada keluarga ni. Menurut kertas kajian yang bertajuk A Review of False Head in Lycaenid Butterfly yang diterbitkan pada tahun 2022, kepala palsu ni ada 5 ciri. 5 ciri tersebut adalah ciri seakan-akan sesungut antena dekat bahagian belakang sayap, tumpukan hitam yang kelihatan seakan-akan mata, warna yang menyelah dekat kawasan kepala palsu tu saja, lekukan atau timbulan kontur yang membentuk seakan-akan kepala, dan garisan konvergen yang bertemu dekat kawasan kepala palsu. Antara teori fungsi yang diketengahkan berkenaan dengan ciri ni adalah diffraction hypothesis, di mana kawasan ni dikatakan membentuk ilusi optik yang seakan-akan cranial region atau kawasan kepala. Akibatnya, pemangsa ni nanti dia akan menyerang kepala palsu instead of kepala sebenar. Ini menyelamatkan kawasan kepala dan juga organ penting daripada berlakunya perosakan dan meningkatkan peluang kupu-kupu ni untuk survive lebih lama. Tapi kalau korang nak tahu, ciri ni dia tak tetap ada pada kupu-kupu ni. Ia boleh hilang daripada satu generasi dan muncul di generasi yang lain. Dipercayai ini dipengaruhi oleh perubahan populasi pemangsa.